Ayah tak semayang, macam mana nak walikan anak perempuan ni? Betul ke kalau keluar musafir sebelum subuh tidak wajib solat Jumaat? Betul. Pendapat muktamad, kalau siapa yang keluar musafir daripada Kelantan nak pergi ke Kuala Lumpur bukan sebelum semayang, sebelum bel subuh, sebelum masuk waktu subuh, katakan subuh pukul 6, dia keluar 5.45, dia keluar dah, maka tak wajib semayang Jumaat. Faham? Itu pendapat muktamad. Pendapat yang dhaif dalam mazhab, walaupun keluar lepas subuh dah pun, pas mayang baru keluar, tak wajib juga mayang subuh kerana dia musafir. Siapa nak ikut pendapat hak dhaif itu, silakan. Faham lagi? Tapi kalau kita jadi mufti, kena fatwa dengan pendapat yang muktamad. Faham lagi? Ayah tak semayang, boleh tak jadi wali? Gini, Nabi kata, la nikaha illa biwaliyin rasyidin. Tidak sah nikah melainkan dengan wali hak juruh. Hak tak juruh tu, hak juruh mana? Hak adil, hak comel, hak wali. Bukan muka comel, perbuatan comel. Semayang 5 waktu, tak curi piti orang, tak kedara orang, tak main nombor ekor. Faham? Tidak lebah orang kursi. Faham? Tak curi piti orang. Tak? Tu. Walaupun pakai topi sudu, ada tulis Bosco, tak ada masalah. Faham? Dan kalau pakai priah kalau piti orang tipu sama, tu tak boleh. Faham? Jadi lawangnya orang yang juruh ni orang fasik. Kerana itu tak boleh jadi wali orang fasik. Jadi kalau anak puan nak nikah, ayah dia tidak semayang, khabar kaya ayah, esok kita nak nikah. Dia dengar sama orang ngajar, kalau ayah jadi wali esok, tak sah nikah kita. Sianglah ke kita, nyanyi ke kita. Bapa, ayah tak semayang. Jadi nak buat mana? Ayah kena taubat sekarang. Bila ayah taubat malam tu, esok boleh jadi wali. Automatik. Faham? Walaupun ayah tu buat lelak je. Ayah tu dah kalau kita tak apalah, kita taubat lah. Kita taubat. Pada dalam hati buat lelak je. Faham lagi? Bila zahir dia kata dia taubat, walaupun pura-pura, esok sah jadi wali. Pasal apa? Pasal wali kalau taubat boleh jadi wali selalu. Tu kalau tak semayang. Kalau main judi, main nombor ekor, contoh, ayah esok kita nak nikah, ayah taubat dah, jangan dah, berhentilah main nombor ekor, main judi tu. Ayah taubat malam ni, esok boleh jadi wali. Ayah kata, betul. Ayah taubat malam ni, tak mau main judi dah. Faham? Walaupun ayah tu 40 tahun dah berjudi, faham lagi? Esok boleh jadi wali, kerana selepas taubat terus boleh jadi wali. Faham lagi? Cuma saksi saja. Saksi nikah 2 orang. Kalau malam ni taubat, setahun lagi baru boleh jadi saksi. Wali taubat jadi wali selalu. Faham lagi ya? Saksi tak boleh. Saksi nak jadi saksi, kalau hak fasik mesti setahun dah taubat baru boleh jadi saksi. Faham? Soalan seterusnya,